Alright, so this is explanation about zero flag. Okay, so kalau kita tengok kat sini, kalau kita baca, ini adalah untuk ALU, Arithmetic Logic Unit, untuk jenis 8 bit dengan 16 bit sahaja. Okay, so benda ni dia tidak akan berlaku dekat bit 1, 2, 4 dan 32. Dia hanya berlaku dekat bit 8 dan 16 sahaja. Okay, so 8 dan 16 sahaja. Ni kena ingat lah untuk zero flag. Okay, cuba kita tengok contoh kalau 8 bit. Okay, bila kita buat pertambahan 8 bit, okay, kita perlu tengok jawapan dia saja. Hasil tambah 8 bit, kita tengok hasil jawapan dia. Okay, tengok yang dekat 8 bit ni sahaja. Ada lebihan carry flag pun jangan tengok. Ni pun jangan tengok. Tengok yang ini saja. Adakah semua kosong? Yes. Kalau semua kosong, zero flag, kita cakap true lah. Yes, true. Betul, semua kosong. So, ZF adalah 1. Okay. Lepas tu yang kedua, contoh yang kedua adalah 16 bit. Kita tengoklah jawapan dia yang untuk 16 bit ni. Adakah semua ni kosong? Tidak, false. So kalau false, ZF adalah kosong. False. Tidak, dia ada nombor lah kat situ kan. Adakah dia zero flag? Tidak. False, kosong. Okey, ini adalah tolak. Sama juga kalau tolak 8 bit binary. Okey, kita tengok kat jawapan dia 8 bit binary. Adakah semua kosong? Tidak, false. So, ZF adalah kosong. Okay, zero flag adalah kosong. Tengok penolakan 16 bit. Tengok 16 bit jawapan dia. Adakah semua kosong? Tidak, false juga. So, zero flag adalah kosong. So, zero flag sangat senang. Kalau semua jawapan dia kosong, baru zero flag tu akan jadi 1. Okay. So, itu saja explanation saya about zero flag. Terima kasih.